Okay, session hari ni cikgu akan discuss Kangaroo Maths paper tahun 2022. So, harapnya siapa yang join session ni, make sure ada depan you hard copy paper 2022. Okay. Kategori junior, which is form 3 and form 4. Okay, cikgu recall balik. For those yang first timer untuk join Kangaroo Maths competition, total time allocate is 75 minutes. Maksudnya sejam 15 minit. Okay. And then your category which is junior, total soalan ada 24 soalan. Okay. And then dia ada 3 jenis markah ataupun 3 difficulty level. Soalan nombor 1 sampai 10, 3 markah which is yang senang. Soalan nombor 11 sampai 20, 4 markah which is moderate punya level, macam sedang-sedang, tak susah sangat, tak senang sangat. Dan soalan 21 sampai 24, 5 markah. Yang ni yang a bit difficult level. Okay. Cuma session ni kita ada sejam setengah sahaja. So cikgu tak akan discuss semua soalan. Takkan sempat nak discuss semua soalan. So cikgu akan pilih beberapa sahaja untuk didiscuss. Okay. So let's look at the first question. Okay, soalan nombor 1. 3 points is 3 markah. Okay. So cikgu akan refer kepada soalan dalam bahasa Melayu. Okay. Carola membentuk 4 digit nombor 2022 menggunakan beberapa batang daripada sekotak mancis. So bila baca soalan, kalau boleh ada highlighter untuk highlightkan the important information. Okay. Kotak itu pada asalnya mempunyai 30 batang mancis. Okay, highlightkan 30 batang mancis. Carola telah membentuk 2 digit pertama seperti rajah berikut. Okay. So daripada 2022 ni dia dah bentukkan 2 kosong. Okay. So yang tak ada lagi adalah 2. Yang ni yang belum ada lagi. Okay, belum ada lagi. And then soalan dia apa? Berapa banyak batang mancis yang tinggal? Okay, so highlightkan yang tinggal setelah Carola selesai membentuk 2022. So soalan nak baki yang tinggal. So kalau boleh baca soalan line by line. Jangan laju je nak jawab. Soalan ada 24 untuk sejam 15 minit tu insya-Allah cukup. Okay. So 2022, so kita perlukan 2 dan 2. Okay. So kalau tengok nombor 2 yang pertama ni, berapa mancis yang diperlukan? Okay. Numberkan dia. 1, 2, 3, 4, 5. So kita perlukan 5 batang mancis untuk menghasilkan nombor 2. Okay. So kita akan ada nombor 2 kat sini. Dan kita akan ada juga nombor 2 dekat last digit. Sebab tahun yang kita nak hasilkan adalah 2022. Okay. So berapa batang mancis yang diperlukan lagi ni? Yang ni pun akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. So soalan tanya berapa batang mancis yang tinggal. Okay. Yang tinggal. Ni kita letak question mark besar-besar tanda soal. So berapa yang tinggal? Kalau dia ada berapa? Asalnya ada 30. So tambahkan. Yang ni 5 batang. Okay. Yang ni 5 batang mancis. 5 tambah. Digit kosong ni perlukan berapa batang mancis? Kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni 6. So tambah 6 tambah digit 2, 5 batang. Digit 2 again, 5 batang. So berapa total ni? 5 tambah 6 tambah 5 tambah 5. 21. So total mancis ada 30. Tolak dengan 21 sebab dia nak baki yang tinggal. So baki tinggal 9. So jawapan dia adalah D. Okay, so jawapan dia adalah D. Okay. So soalan dalam kangaroo ni kadang-kadang ada pengiraan. Kadang-kadang you kena fikir. Kadang-kadang ikut logik.
Okay. Dia depends. Okay, number 1. Ada hopefully okay. Okay, number 2. Segitiga sama sisi yang bersisi 12 mempunyai parameter, okay, kita highlightkan, bersisi 12 mempunyai parameter yang sama dengan segi empat sama yang bersisi X. Apakah nilai X? Okey. So dia bagi tahu segitiga sama sisi yang bersisi 12 mempunyai parameter yang sama. So segitiga sama sisi, contoh cikgu lukislah. Okey. Ni contoh segitiga sama sisi. And then sisi dia adalah 12. Okey. 12 dan 12. Mempunyai perimeter. Okey, macam mana nak cari perimeter of segitiga? Tambahkan semualah. Okey. So perimeter dia adalah 12 tambah lagi dengan 12. Okey. And then dia bagi tahu perimeter sama dengan segi empat sama yang bersisi X. Okey, lukis pula segi empat. Segi empat sama yang bersisi X. So X, X, X and X. Okey. So perimeter dia berapa? Macam mana nak cari perimeter? Tambahkanlah semua sisi. X tambah X tambah X tambah X sama dengan 4X. Okey. Dan dia bagi tahu sama. Sama maksud dia apa? Sama maksudnya adalah simbol sama dengan. Sama dengan. So selesaikan persamaan yang kita dah construct ataupun kita dah bina. Okay. 12 tambah 12 tambah 12 is 36 sama dengan 4X. So boleh tak cari X? 4 kalau bawa ke belah kiri, kalau dia lalu sama dengan, dia akan jadi different operation. So dia akan jadi 36 bahagi 4 sama dengan X. Berapa 36 bahagi 4? 9. Ada tak 9? A 9. So tandakan A sebagai jawapan. Okey. Dalam Kangaroo Maths sebenar nanti kita akan diberi OMR sheet paper. So maksudnya kita tak hitamkan je jawapan mana yang betul ikut nombor soalan lah. Okey. Contoh nombor 1 tadi D. So hitamkan D. Nombor 2 A. Hitamkan A. Okey. Itu nombor 2. Okey, nombor 3. Some shapes are drawn, bahasa Inggeris pula. Bahasa Melayu Okey, bahasa Melayu. Beberapa bentuk dilukis pada sekeping kertas. Guru melipat bahagian kiri kertas pada garisan tebal itu. Ni garisan tebal. Pada garisan tebal is garisan yang tengah ni. So cikgu lipat. And then soalan tanya, berapakah bilangan bentuk di sebelah kiri yang akan menyentuh tepat di atas bentuk di sebelah kanan? Okay. So dia nak, maksudnya kiri dengan kanan tu dia simetri. Dia macam cermin. Bayangkan yang tengah-tengah ni adalah you punya cermin. Okay. So bila you lipat, yang mana yang simetri? Okay. Maksudnya kiri sama dengan kanan. Okay. Tengok yang ni dulu. Yang ni berada dekat kotak ketiga. Ni kotak pertama. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Dan anak panah dia menghala ke kanan. Okay. So bila kita lipat dekat tengah-tengah ni, dia still akan berada dekat kotak yang ketiga. Betul tak? Check. 1, 2, 3. Okay, betul. Tapi yang asal dia menghala ke arah kanan. So bila kita lipat, dia akan jadi simetri. Which is menghala ke arah kiri. Okay. So yang ni betul. Kita tick kan. Ini betul. Okay, tengok pula segitiga ni. Dia dekat kotak yang ke-4. 1, 2, 3 dan 4. Dekat kotak yang ke-4. So bila lipat, belah kanan pun dia berada dekat kotak yang ke-4. Betul? Betul. Okay. So kotak ke-4 betul. Okay, tengok pula bentuk dia. Bentuk dia macam ni. Okay, this is bentuk segitiga yang terhasil dekat kotak ke-4. So bila you lipat, automatik dia akan jadi macam ni.
Okay. So dia kena imagine sikit, kena ada imajinasi. Bayangkan lipat dia jadi apa. Okay. So yang simetri adalah yang ni kalau side ni penuh kat sini, side ni pun penuh dekat belah kanan. Okay. Yang ni side bawah penuh, side bawah penuh. And then side tengah. Okay. So yang ni pun betul. Which is symmetry. Okay. Sudah dua objek betul. Yang dia nak apa? Berapa bilangan bentuk yang sama. Okay, dah dua bentuk sama. Okay, tengok bentuk yang ketiga yang anak panah ke bawah ni. Dia berada dekat kotak ke 1, 2. Okay, belah kanan sama tak? Kotak ke 1, 2. Okay, betul. Anak panah ke bawah. Bila you lipat, dia akan jadi anak panah ke bawah juga. Okay, so sama. Yang ni pun sama. Yang ni macam fikir logik sahaja. Okay, tengok bentuk keempat. Bulat. Bulat ni dia berada dekat kotak yang kelima. Okay. So bila you lipat, dia should be berada dekat kotak yang kelima juga untuk yang belah kanan ni. Okay. Tapi yang dia lukis dekat kotak yang keempat. So automatic salah. So yang ni kita takkan terima lah. Okay. Yang ni segitiga lagi berada dekat kotak kedua. Yang belah kanan pun berada dekat kotak kedua. Okay. Tapi yang salah dia apa? Bentuk dia. Sepatutnya kalau bentuk asal macam ni, dia akan jadi ni. Madam pula. Cikgu lukis sikit dia akan jadi macam ni sepatutnya. Tapi bentuk yang dia lukis tu terbalik. So kita tak accept ni as our answer. So berapa bentuk yang sama? 3 sahaja. So bulatkanlah 3. Okay, bulatkan dalam kertas soalan dulu. Nanti boleh transfer jawapan dekat kertas OMR. Kita panggil kertas OMR. Okay. Okay, satu nombor 3, nombor 4. Nombor 4, Katrin menyusun meja bersaiz 2/1 mengikut bilangan peserta dalam satu mesyuarat. Rajah berikut menunjukkan meja dari pandangan atas bagi mesyuarat kecil, sederhana dan besar. Okay. So dia ada meja saiz ni. Segi 4 tepat. Dan soalan tanya, berapakah bilangan meja yang digunakan bagi mesyuarat besar? So dia nak yang ni, berapa bilangan ni? Okay. Tapi dia dah bagi dah jumlah sisi dia. Yang paling kecil 3. yang sederhana 5. Yang paling besar 7. Okay. So kalau dia punya saiz 2/1. Okay, yang mana 2? 2 yang ni lah. Yang ni 2, yang ni 1. Okay. Maksudnya you punya rectangle tu saiz dia mesti 2, 1. So bila 2, 1 baru boleh jadi 3. Untuk tak ada suara dah cikgu. Okey. Untuk mesyuarat yang sederhana, dia punya jarak 5 sisi dia. So dekat sini 2, dekat sini 2, dekat sini 1. Okey. So dia tanya yang besar. Kalau yang besar 7, so berapa meja dia? Yang hujung tu mesti 1. Yang hujung tu mesti 1. Cikgu lukis sikit. Yang hujung tu mesti 1. 1. So untuk jadikan dia 7, kita perlukan lagi berapa meja? Kalau dia punya side of table tu 2. So kita kena ada 3 lagi meja sebab kita nak 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. So kita lukislah meja tu ada lagi 3 kat sini. Okay. Supaya sisi dia 2, 2, 2. So 7. Okay. So jumlah meja ada 3. 1, 2, 3. Dan yang hujung sekali tu dia ke atas. Ni meja dia. So yang 2 tu kat sini lah. Kat sini 2 tu. Okay. So sambunglah lukisan tu. Sambung je. Kita akan ada dekat satu sisi ni kita akan ada 3 meja. Tambahkan dengan separuh. Sebab meja tu dia susun mengiring lah. Condong sikit. Okay. So lukis je. Kat sini akan ada 3 lah. 3 meja. 3. Yang ni separuh. Separuh tu dia ke atas. Yang ni pun 3. Yang ni separuh ke atas. Yang ni pun 3.
Okay. So, tulis pula sisi dia. 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Okay. So, soalan nak apa? Berapakah bilangan meja yang digunakan bagi mesyuarat besar? So, kiralah berapa meja ni semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ada tak 12? Ada. So jawapan nombor 4 adalah C, 12. Okay, ni pun macam fikir logik juga. Okay, nombor 5. Segi empat sama yang bernombor dikeluarkan daripada jadual pendaraban. Okay. So dia ada segi empat sama. Hanya satu nombor yang dapat dilihat. So kalau kita keluarkan segi empat sama ni, kita boleh nampak satu nombor je. Integer X dan Y keduanya positif. Okay. Highlightkan integer X dan Y keduanya positif. Dan nilai X lebih besar dari nilai Y. Okey, nilai X lebih besar dari nilai Y. Okey, nilai X lebih besar. So kita tulis dalam bentuk simbol dulu. X lebih besar dari Y. Dan X dengan Y tu mesti positif. Okey. X dengan Y is positif. Okey, so soalan tanya apa? Apakah nilai X? Okey. So dekat sini kita ada nilai 77 which is luas segi empat ni. So sisi dia yang ni lah. Y tambah 1. Okey. So dekat sini Y tambah 1. Dekat sini adalah X tambah 1. So macam mana nak dapatkan 77? Untuk segi empat sama, luas dia adalah panjang darab lebar. So kalau kita darabkan Y tambah 1 darabkan dengan X tambah 1, jawapan kita mesti 77. Okey, tapi kita tak tahu nilai X dengan Y tu. Okey. So fikir dalam kepala berapa sama dengan 77. Sebab dia ada sikit je possibilities dia. Sikit je dia punya kemungkinan. So berapa sama dengan 77? Kita ada 1 darab 77 sama dengan 77. Lagi 11 darab 7. Okay, 11 darab 7 sama dengan 77. Itu je. Ada dua je kemungkinan. Tak ada dua nombor lain. Kalau you darab dapat 77. Okay. And okay. So dah dapat dua kemungkinan ni. Kita tengok balik dia punya apa yang soalan tu bagi tadi. X and Y must be positive dan X mesti lebih besar daripada Y. Okay. So kalau dekat sini 1 dan 77. Yang mana kecil, yang mana besar? 1 is lesser than 77. Maksudnya 1 tu lagi kecil daripada 77. Cikgu tulis kat sini kemungkinan yang ni lah 77. Kemungkinan juga yang ni adalah 1. Okay. So bila didarat dapat 77. Tapi betul tak kemungkinan ni? Okay, nak tahu betul ke tak? Cuba cari nilai Y. Kalau Y tambah 1, sama dengan 1, Y sama dengan 1 bila bawa ke kanan dia jadi apa? 1 tolak 1, kosong. Y dia jadi kosong. Okay, betul tak? Dia bagi tahu dalam soalan, X, Y mesti positif. Kosong dia bukan positif. Okay, kosong ni dia natural, dia bukan positif, dia bukan negatif. Okay, so you tak boleh ambil this possibilities. Kita tolak kemungkinan ni sebab dia takkan jadi Y equal to 0. So kita ambil kemungkinan yang kedua. Okay, kemungkinan yang kedua apa dia? Cikgu letak kat sini lah. Okay, kemungkinan yang kedua adalah satu is, okay, yang ni sama dengan 11, yang ni sama dengan, dia mesti X lebih besar daripada Y. So X tambah 1 mesti 11, yang ni lah 11 kan. Yang ni mesti 7. Okay, sebab dia kata
X ni lebih besar dari Y. So 11 kena kat sini, 7 kena kat sini. Okay, cuba check. Y tambah 1 sama dengan Y tambah 1 sama dengan 7. So Y sama dengan berapa? 7 tolak 1, which is 6. Okay, betul tak positif? Betul. Okay, check pula yang kedua. X tambah 1 sama dengan 11. So X sama dengan 11 tolak 1, 10. Betul tak positif? Betul. Okay, so itu adalah nilai X dan Y. Tapi soalan nak apa? Apakah nilai X? So nilai X saja. So berapa jawapan dia? 10. So jawapan dia adalah D. Nombor 5 D. Okay. Ni dia ada pengiraan dan dia ada juga something yang you kena fikir. Which is yang satisfy dua condition yang soalan bagi ni. X, Y mesti positif dan X mesti lagi besar dari Y. Okay? Okay. Baru nombor 6 kan? Okay, nombor 6. Saya kurang daripada separuh saya. Okay, highlight sikit. Kurang daripada separuh saya dan saya lebih besar daripada 2 kali ganda saya. Lebih besar dari 2 kali ganda saya. Jumlah saya dan kuasa 2 saya ialah sifar. Ada 3 maklumat dia bagi. Siapakah saya? Mungkin dia macam teka-teki kan? Macam teka-teki pula. Okey, siapakah saya? Kadang-kadang soalan kita pakai method try and error. Okey, try and error maksudnya apa? Kita pilih jawapan daripada pilihan jawapan yang diberi dalam soalan. Okey. Saya kurang daripada separuh saya. Okey, cuba tengok. Yang contoh saya tu adalah X lah. Okey. Cikgu andaikan saya yang kita tak tahu tu adalah X. Saya kurang daripada separuh saya. So X kurang daripada separuh saya. X per 2 lah. Okey. Dan lebih besar daripada 2 kali ganda saya. X lebih besar daripada 2 kali ganda saya. So 2X. Jumlah saya dan kuasa 2 saya ialah sifar. X tambah X kuasa 2 mesti kosong. Ni 3 information ataupun 3 maklumat yang soalan bagi. 1, 2 dan 3. Okey. Okey, cuba kita ambil pilihan jawapan yang pertama, negatif 1. Okey. Negatif 2. Okey, so masukkan dalam ni, negatif 2. Betul tak kurang daripada negatif 2 bahagi 2 berapa? Negatif 1. Betul tak negatif 2 kurang daripada negatif 1? Betul. Okey, kita tulis kat tepi ni lah. Negatif 2 kurang daripada negatif 1. Betul. Okey, yang kedua. X more than 2X. X lebih besar daripada 2X. X adalah negatif 2 lebih besar daripada 2 darab negatif 2, negatif 4. Okey, betul juga. Okey. Yang ketiga, X tambah X kuasa 2. So, betul tak? X adalah negatif 2 tambah X kuasa 2 adalah 4. Sama dengan berapa ni? 2. Dia tak sama dengan kosong. Okey, so salah. Ini salah. Okey. So, kita boleh tengok yang ketiga terus. Sebab yang ketiga tu dia akan bagi jawapan yang cepat. Okey. Contoh untuk negatif 1. Kalau kita masuk dalam persamaan yang ni. Negatif 1 tambah negatif 1 kuasa 2, 1 sama dengan kosong. Okey, betul. Ni mungkin jawapan. Okey, mungkin jawapan. Kalau kosong pula masuk dalam ni. Kosong tambah kosong kuasa 2 sama dengan kosong. Yang ni pun mungkin jawapan. 1. Masukkan dalam persamaan ni. 1 tambah 1 kuasa 2 sama dengan berapa? 2. So yang ni tak sama dengan kosong. Salah lah. Okey, ni kita tulis sikit. 1 tambah 1 kuasa 2 sama dengan 2. So dia bukan kosong. So salah. Kita tak terimalah jawapan ni. Okey, yang last sekali. 2. 2 tambah 2 kuasa 2 sama dengan berapa? 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Sama dengan 6. Yang ni pun bukan jawapan kita. So kita dah cancel 3 jawapan. Yang tinggal 2 je. Okey. So daripada 2 jawapan yang dah di shortlisted, kita akan
masukkan dalam yang dua atas ni. Yang mana betul untuk dua persamaan yang atas tu. Okey, kita tengok yang ni dulu. Negatif 1, cikgu tulis kat bawah ni lah untuk negatif 1. Negatif 1 kurang daripada negatif 1 per 2. Betul tak? Negatif 1 kurang daripada negatif 0.5. Betul. Yang kedua, negatif 1 lebih besar daripada 2 darab negatif 1. Lebih besar daripada negatif 2. Betul tak negatif 1 lebih besar daripada negatif 2? Pun betul. Okay. So yang ni betul. Yang ni pun betul. Yang ni nombor 2 Nombor 2 pun betul. Nombor 3. Nombor 3 pun betul. So jawapan adalah B. Okay. Kalau nak double check betul tak C ni salah. Okay, cuba kita masukkan. 0 lebih kecil daripada 0 per 2. Maksudnya 0 lah. 0 lebih kecil daripada 0. Salah lah persamaan ni. Sebab 0 sama dengan 0, bukan dia lebih kecil. So automatik yang ni pun salah. So jawapan adalah B. Okay. Okay, nombor 7. Nombor 7. Dalam segi empat tepat yang berikut, titik tengah bagi dua sisi panjang dicantumkan kepada keempat-empat bucu. Okay. So titik tengah ni dicantumkan kepada empat-empat bucu. Apakah pecahan kawasan berlorek daripada segi empat tepat? Okay. Ini pecahan sahaja, which is fikir logik sahaja. So kalau kita tengok bentuk yang terhasil dalam segi empat tepat tu, dia ada segitiga kan? Dia ada segitiga. So berapa segitiga yang saiz sama ni? Ni pun sama, yang ni sama, yang ni sama, yang ni sama. Yang ni boleh bahagi dua supaya dia sama bentuk. Okay? Ni kita bahagi dua. So kita akan ada berapa segitiga? Yang dia nak adalah pecahan kawasan berlorek daripada segi empat. So ada berapa jumlah segitiga yang kecil tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so dia mesti per 8. Yang jumlah berlorek berapa? 1, 2 sahaja. So 2 per 8. Ataupun kecilkan 1 per 4. So jawapan dia adalah B. Yang ni simple je. Okay. Nombor 8. Kalau ada gambar-gambar ni biasanya senang je lah. Okay, kita fikir je. Pada telefon pintar Nadia, Raja berikut menunjukkan berapa banyak masa yang digunakan oleh Nadia bagi setiap aplikasinya pada minggu lepas. Okay. Minggu ini Nadia mengurangkan, highlight sikit, mengurangkan separuh masa yang digunakan untuk dua aplikasi tetapi menggunakan jumlah masa yang sama pada dua aplikasi yang lain. Maksudnya dua dikurangkan separuh, dua lagi maintain sama. Antara berikut yang manakah boleh menjadi rajah pada minggu ini? Okay. So kita check satu-satu. Ini pun kena try and error. Okay. Ini pun try and error. Try and error maksudnya kita ambil daripada pilihan jawapan yang ada. Okay, cuba tengok yang pertama tu. Asal dia sampai 4 ini senggat dia. 1, 2, 3, 4. Sampai 4 senggat ataupun 4 skala dia. So yang tinggal is separuh. Okay. So yang ni betul separuh. Separuh. Okay. Yang kedua, asalnya 2 senggat. Tapi yang tinggal 1 senggat. Okay, yang ni pun separuh. Yang ketiga, asalnya 2 senggat. 2 skala. Yang tinggal 1 skala. Yang ni pun separuh. Okay, betul tak? Soalan bagi tahu, Nadia ni dikurangkan separuh masa bagi 2 aplikasi sahaja. Yang ni 3 aplikasi dah separuh. Okay. So kita delete jawapan ni. Okay, check pula yang kedua. Yang ni maintain sama. Okay, so yang ni maintain sama. Yang kedua, 2 skala. Yang ni pun 2 skala. Okay, maintain. Yang ni asalnya 2 skala, tinggal 1. Okay, tinggal separuh. Betul. Yang keempat, asalnya 1 senggat, 1 skala. Yang ni pun 1. Dia maintain juga. Betul tak? 3 apps yang dia maintain. Salah. Sebab dia inform yang dia guna jumlah masa yang sama adalah 2 aplikasi sahaja. So yang ni pun kita tak terima. So yang mana terima? Cuba tengok.
Daripada 4 tinggal separuh. Okey, ni laju sikit lah. 1/2. Yang ni maintain. Yang ni asalnya 2 senggat tinggal separuh. Betul? Yang ni 1 maintain sama. Okey, so yang ni lah satisfy, which is 2 apps tinggal separuh, 2 apps lagi maintain. So jawapan adalah C. Okey. Okey, nombor 9. Nombor 9 ni boleh fikir sendiri kot sebab dia macam tak apalah, cikgu tunjuk sikit. Sebab dia ada calculation juga. Terdapat 5 calon dalam pilihan raya sekolah. Selepas 90% undi telah dikira, keputusan akhir adalah seperti berikut. Okey. Alex 14, Bella 11, Calvin 10, Dayan 8, Eddie 2. Berapa ramai pelajar yang masih berpeluang memenangi pilihan raya tersebut? Okey. So dia kata dia dah kira 90%. So kalau kita nak tahu berapa jumlah pelajar yang sebenar, tambahkan dulu. 90% tu adalah berapa? Okey, so tambahkan dulu semua ni. Berapa? Kalau hasil tambah 14 tambah 11 tambah sama dengan 45. Okey. 45 tu adalah 90% pelajar. So kalau kita buat calculation, 90/100 darab dengan jumlah pelajar sebenar, yang ni sebenar sama dengan 45 lah. Sebab kita dah kira 90%. So macam mana nak cari yang dalam kotak ni? So ubahlah 90% ni ke kanan. So dia jadi apa? So yang ni is equal to 45. 100 bawa ke kanan jadi darab. 90 bawa ke kanan jadi bahagi. So berapa? 45 darab 100 bahagi 90 sama dengan 50. Okay, so maksudnya jumlah sebenar adalah 50. Ni jumlah sebenar dia. So daripada 45, yang berapa orang lagi yang tak dikira undi? Lagi 5 orang je lah. Sebab 50 tolak 50 total pelajar tolak dengan 45 yang dah ditulis dikira undi. So tinggal 5 murid je. Okay. So soalan tanya, berapa ramai pelajar yang masih berpeluang memenangi pilihan raya tersebut? Okay. So contoh kalau 5 ni kita tambahkan dekat AD. Contoh 55 tu undi AD contohnya. Okay. So AD baru berapa? AD akan jadi 7. Tapi still AD tak akan menang. Sebab Alex lagi besar daripada 7. Okay. So AD tak ada kemungkinan langsung untuk menang. Walaupun 55 orang ni undi dia. Okay. Sebab dia nak berapa ramai pelajar yang masih berpeluang. So kita kira berapa yang ada chance untuk menang. Kalau 55 pelajar ni undi Dayan. Boleh tak? 8 tambah 5 berapa? 13. Still Alex menang sebab Alex 14. Okay. So Dayan ni pun tak ada peluang untuk menang. Kalau even 55 orang tu undi dia. Okay. So Dayan pun tak akan menang lah. Tak ada peluang lah maksudnya. Even 55 tu undi dia. Okay. Tapi kalau 55 undi Calvin. Boleh tak Calvin menang? Calvin dapat berapa? 15 undi. Okay. So Calvin akan dapat 10 tambah 5 which is 15. So dia boleh menang. Dia ada chance untuk menang. Kalau Bella 11 tambah 5. Contoh ini cikgu kira the highest possibilities. Which is 55 murid yang belum kira tu undi orang yang sama. Okay. So ini 16. Boleh tak dia menang? Boleh sebab dia melebihi Alex. Okay. Alex pula. Alex kalau 55 orang undi dia, 5 campur, ni 14 campur 5 lah, 19. Of course lah dia menang. Okay. Ada 3 orang je lah. So berapa ramai pelajar yang masih berpeluang? Kita ada 3 orang pelajar sahaja, which is Alex, Bella atau Calvin. Sebab Dayan dengan Eddie ni memang tak ada chance langsung pun. Even 55 orang undi dia, still dia orang takkan menang. Okay, so jawapan adalah 3. Okay, kita nak skip sikit sebab dah masa mencemburui. Okay, nombor 10. Nombor 10 ni insyaAllah okey je kot. Okay. Lepas ni mana soalan yang cikgu tak sempat nak discuss tu, cikgu akan bagilah dia punya solution, explanation. Okay.
Ataupun kalau tak faham tengok explanation tu, boleh juga tanya ChatGPT pun boleh untuk bagi you faham clearly. Okay, ini pun ada dia punya calculation, pengiraan dia. Okay, kita tengok yang 4 point. Okay, yang 4 point. Soalan nombor 11. Rajah menunjukkan 3 bulatan besar. Okay, ni 3 bulatan besar. 1, 2 dan 3. Yang jejarinya sama dan 4 bulatan kecil. 1, 2, 3, 4. Yang jejarinya sama di mana semua pusat bulatan dan semua titik persentuhan terletak pada satu garis lurus. Okay, yang ni satu garis lurus yang sama. Jejari setiap bulatan kecil ialah 1. Okay. So jejari bulatan kecil tu yang mana? Jejari tu yang ni lah. Ni 1. Yang ni 1. So kalau jejari bulatan besar berapa? 2 lah kan? Ni bulatan besar, ni jejari dia. Which is 2 total. 1 tambah 1. Okay, soalan tanya what is the shaded area? Apakah nilai kawasan berlorek? Okay. So dia nak nilai kawasan berlorek. So untuk tahu nilai kawasan berlorek, kena recall formula untuk luas. Luas bulatan. Berapa formula dia? Pi r squared. Okay, ni luas. Luas circle. So kita tengok dulu shaded area dia. Ada 4 je shaded area dia. 1, 2. Okay, yang ni kalau kita bawa ke sini, dia akan shade kat sini. Yang ni kalau kita bawa ke sini, dia akan shade kat sini. Betul? So sebenarnya shaded area dia adalah 1 bulatan besar tolakkan dengan 2 bulatan kecil je. Okay. Shaded area dia kat situ. Shaded area yang kita nak cari ni kat sini. Okay. Ataupun madam cikgu letak kat sini lah. Okay. So itu shaded area dia kalau kita gabungkan semua 4 ni. So macam mana cara nak cari? Tolaklah yang besar punya luas, bulatan besar punya luas tolak 2 bulatan kecil. Okay. So luas bulatan besar berapa? Jejari dia adalah 2. So luas bulatan besar pi r squared tolak 2 luas bulatan kecil. 2 pi r squared. Okay. Yang ni besar, yang ni kecil. Okay. So masukkan nilai. R adalah jejari dia berapa? 2. So 2 kuasa 2 tolak 2 pi. Jejari kecil berapa? 1. So dapat 4 pi tolak 2 pi. So jawapan adalah 2 pi. Mana 2 pi? B. Okay. Ni contoh yang guna luas bulatan. Soalan nombor 14. Ni contoh soalan yang ada calculation yang banyak sikit. Okay. Soalan nombor 14. Tengok soalan nombor 14. Eva meletakkan 2022 jubin dalam satu barisan panjang. Kemudian Adam mengeluarkan setiap jubin ke-6. Okay. Seterusnya Beta mengeluarkan setiap jubin ke-5 daripada jubin yang tinggal. Kemudian Kelly mengeluarkan setiap jubin ke-4. Akhirnya Doris mengeluarkan semua jubin yang tinggal. Berapakah bilangan jubin yang dikeluarkan oleh Doris? Okay. So cara kira dia, total jubin berapa? 2022. So kalau Adam ni dia keluarkan setiap jubin yang ke-6. So kita nak tahu berapa jubin yang Adam keluarkan ni, bahagi je lah. 2022 bahagi dengan 6. Cuba kira berapa? 2022 bahagi 6. 337. Satu lagi. Kangaroo Maths ni tak boleh guna calculator. So setiap kali bahagi ni kena buat manual lah. Okay, manual. Tapi masa buat exercise boleh je guna calculator. Tapi syarat dia tak boleh guna calculator hari pertandingan tu. Okay. So 2022 bahagi 6 adalah 337. So Adam ni dia akan ambil 337 jubin. Okay, 337 jubin. Okay. Then Beta mengeluarkan setiap jubin ke-5 daripada jubin yang tinggal. Seberapa jubin yang tinggal kalau yang ni Adam
Kalau Adam dah ambil 337, yang tinggal adalah 2022 tolak 337. Berapa? 2022 tolak 337, 1685. Okay. So untuk beta, dia akan mengeluarkan setiap jubin yang kelima. So nak tahu berapa beta ambil, bahagilah 1685 bahagi dengan 5. Sebab dia akan ambil setiap jubin yang kelima. So jawapan dia 337 juga. Kalau kita kira jawapan dia sama. Okay, 337. So repeat benda yang sama sampai dapat yang terakhir. So berapa baki? 1685 tolak 337 adalah 1348. Okay. So next person adalah Kelly. Kelly pula. Kelly akan mengeluarkan setiap jubin keempat pula. So bahagilah 1348 bahagi pula dengan 4. Yang ni pun akan dapat sama nilai 337. So berapa baki yang tinggal? 1348 tolak 337 adalah 1011. Akhirnya Doris mengeluarkan semua jubin yang tinggal. Berapakah bilangan jubin yang dikeluarkan oleh Doris? So Doris akan nak keluarkan 1011. So jawapan D. Ni contoh calculation yang banyak sikit. Which is kita tak boleh guna calculator, so kena manually bahagi dan tolak. Okay. So yang tu nombor 14. Okay, nombor 15. Yang ni macam logik akal. Okay. Logik akal. Cikgu stop sampai nombor berapa? 16, 17. Mungkin kita start sampai nombor 18 lah. Okay. Okay, nombor 15. Nombor 15, logik akal. 3 orang kanak-kanak bertanya kepada nenek mereka berapakah umurnya. Nenek menjawab dengan meminta mereka meneka. Suruh teka pula nenek ni. Seorang kanak-kanak berkata dia berumur 75 tahun. Seorang lagi 78 tahun dan seorang lagi 81. Hakikatnya, satu daripada tekaan itu salah 1 tahun. Satu daripadanya salah 2 tahun dan satu daripadanya salah 4 tahun. Okay. Cuba kita listkan yang dia orang teka tadi. Berapa teka dia? 75. Okay, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Okay. Yang ni yang dia teka. 75, 78 dan 81. Tapi semua salah. Okay. So nenek tu cakap satu salah 1 tahun, salah 2 tahun dan salah 4 tahun. Okay, cuba tengok jawapan dia. Okay, contoh sama. Ni pun kita bagi try and error jugalah. Okay, 76. Okay, kalau 76, beza 76 dengan 81 ni berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada pun yang nenek tu kata dia salah 5 tahun. Okay. So yang ni bukan jawapan dia. Okay. 77. Okay, contoh kita pilih 77. Okay, 77. Budak nombor 2 akan salah 1 tahun, betul. And then budak nombor 1 akan salah 2 tahun, betul. And then budak nombor 3 tu akan salah 4 tahun. 1, 2, 3, 4. Ni pun betul. Okay. So yang ni mungkin betul. Okay, 79 pula. Kalau umur nenek tu 79, yang ni salah 1 tahun. Sebab dia teka 78 tapi umur betul 79. Yang ni salah 2 tahun, dia teka 81, umur betul 79. Yang ni salah berapa tahun? 1, 2, 3, 4. Yang ni salah 4 tahun. Okay, yang ni pun betul. Ada 2 kemungkinan jawapan. 80 pula. Kalau umur nenek tu 80. Yang ni beza setahun. Betul. Yang ni beza 2 tahun. Betul. Tapi dengan ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun. So salah lah. Okay. Nenek tu kata tak ada pun yang salah 5 tahun. Okay. So kita ada 2 jawapan. Boleh tak 2 jawapan? Tak boleh. Tengok E. Cannot be determined exactly. So tak boleh kita nak tentukan. Sebabnya kita ada 2 jawapan yang boleh diterima. So jawapan adalah E. Okay.
16. Ada diagram bahasa Melayu Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat besar ABCD dibahagikan kepada 12 segi empat tepat kecil yang serupa. Apakah nisbah AD kepada DC? Dia nak nisbah AD kepada DC. Okay. So 12 identical small rectangular. Contoh kalau kita bagi small rectangular tu yang ni lah. Okay, yang ni small rectangular. Contoh cikgu letak dekat sini A, dekat sini B. Contoh So dekat sini akan jadi B, B. Dekat sini akan jadi B, B. Yang pendek tu A, B, A, B. A, B, A, A. Dekat sini A, B, B. Okay. Yang dia nak adalah nisbah AD kepada DC sahaja. Okay. And then jarak dia adalah samalah sebab ABCD large rectangle ABCD. Ni rectangle ABCD. Into 12 identical small rectangle. Macam menunjukkan sebuah segi empat tepat besar ABCD. 3A. Okay. So kalau segi empat tepat, maksudnya sisi dia tak sama Yang ni tak sama dengan ni. Dia bukan segi empat sama, segi empat tepat. So yang kita boleh ambil adalah nilai yang atas dengan bawah lah. Okay. Ini sama. Atas dengan bawah dia. Okay. So kita ambil persamaan yang tu dulu. Atas tu kalau tambah B tambah B tambah B samakan dengan A tambah B tambah A tambah A. B tambah B tambah B, 3B sama dengan 3A tambah B. Okay. And then selesaikan 3B kalau bawa ke sini dia jadi 2B. 2B sama dengan 3A. So kalau kita buat persamaan ataupun nisbah B per A sama dengan 3/2. Okay, B per A sama dengan 3/2. So kita assume B sama dengan 3, A sama dengan 2. So untuk soalan ni dia nak nisbah AD dengan DC. So AD berapa? AD berapa? A tambah 2B. DC ada 3B. So cari je lah nilai dia. A sama dengan 2 tadi. 2 tambah 2, B sama dengan 3. Bahagi 3, B sama dengan 3. So berapa nilai dia? 6, 7, 8 per 3, 3, 9. 8 per 9. Ada A. Okay, so jawapan adalah 8 per 9. Okay, boleh. Apa lagi yang ada calculation? Cikgu tunjuk ada calculation lah. Yang fikir-fikir tu boleh buat sendiri kot. Okay, lagi 2 soalan. Kita ambil yang nombor 18. Ni. Yang ada bentuk-bentuk ni selalunya murid-murid dia slow sikit. Okay. Sebab dia kena ingat formula. Okey, Rajah menunjukkan segi empat sama PQRS dengan panjang sisi 1. Okey, sisi dia 1. Titik tengah RS bertanda U dan pusat segi empat bertanda W. So kalau pusat segi empat bertanda W, maksudnya yang ni separuh lah, 1/2. Okey, yang ni pun 1/2. Ini pun 1/2. Segmen garisan TW, UW dan VW membagi segi empat kepada 3 kawasan yang sama luas. Okey, yang sama luas. Maksudnya yang ni sama je luas dia. 1, 2 dan 3. Okey. Berapakah panjang SV? Soalan nak panjang SV yang ni. Panjang SV. Okey. Perkataan sama luas ni, maklumat sama luas ni maksud dia apa? Kita boleh tak cari luas segi empat tu? Segi empat tu luas dia berapa? Yang ni dia bagi sisi 1 kan? So luas dia adalah luas segi empat tepat adalah panjang dan lebar. So 1 lah. 1.
Okay. So bila dibagi tahu 3 kawasan ni adalah jumlah area yang sama, luas yang sama. So setiap tu akan mempunyai area 1/3 lah sebab jumlah semua ni 1. Okay. So bila bahagi 3, yang ni 1/3 luas dia, yang ni pun 1/3, yang ni pun 1/3. Okay. So kita fokus on satu shape ni je sebab yang soalan nak adalah nilai SV. So soalan nak yang ni, SV. Okay. So SV tu bentuk dia punya area yang medium, area yang cikgu highlight ni adalah area untuk trapezium. Okay. Trapezium. Ingat tak formula trapezium? Setengah darab panjang darab lebar. Contoh kita denote sebagai cikgu ambil terus dia punya letter yang provided. Panjang darab lebar, panjang darab lebar. 1/2 darab panjang ni tambahkan 2. Okay. So SV tambah WU. Darab dengan tinggi. Tinggi dia adalah SU. Okay. Ataupun in general is 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Itu general formula untuk trapezium. Okay, so yang ni 1/2 darab SV kita tak tahu, tambah WU berapa? Setengah. Masuk je nilai. Darab SU berapa? SU pun setengah, 1/2. Okay. Berapa luas trapezium ni? Dia dah bagi dah, 1/3. 1/3. So semua nilai kita ada kecuali SV. So boleh tak cari SV? Boleh. Kita main-main dengan equation sahaja. Okay. So 1/2 darab 1/2, 1/4. 1/3 sama dengan 1/4 darab SV tambah 1/2. 1/4 kalau bawa ke kiri jadi apa? 1/3 darab 4. So dia jadi 4/3. 4/3 sama dengan SV tambah 1/2. 1/2 1/2 bawa ke belah sana jadi tolak. So 4/3 tolak 1/2 sama dengan SV. Yang berapa? Cuba tolak. 4/3 tolak 1/2. 5/6. Okay. So jawapan adalah 5/6. Ini contoh soalan yang ada calculation yang banyak. And kena ingat formula. Okay, last kita tengok satu soalan yang 20 markah. Yang gambar-gambar ni boleh fikir sendiri je. Okay. Kita tengok nombor 21 last Nombor 21. Okay, dua segitiga bersudut tegak sama kaki yang kongruen. Kongruen maksudnya samalah. Okay. Mempunyai segi empat sama di dalamnya. Seperti rajah berikut. Segi empat sama bertanda P mempunyai luas 45. Okey, yang ni luas dia bagi 45. Berapakah luas segi empat sama bertanda R? Okey, so yang dia nak adalah nilai ni berapa. Okey. So kalau tengok kita fokus yang segitiga yang pertama dulu Kalau tengok yang the area shaded ataupun yang berlorik tu, dia punya saiz adalah segi empat sama. Tapi kalau kita bahagi 2, sama tak bentuk dia dengan yang tak berlorik ni? Sama So contoh, kalau kita bahagi 2, contoh kalau cikgu bahagi 2 ni, so kita akan ada 1, 2, 3, 4. Okay. Kita akan ada 4 bentuk yang sama. Dan diberi luasnya adalah 45. So kalau kita cantumkan 2 ni, kita akan dapat juga 1 segi 4 sama. Which is luasnya 45 juga. So berapa luas 1 segitiga? 45 campur dengan 45. Which is 90. Okay. So tu luas segitiga yang besar tu. Segitiga yang besar ni. Okay. Luas dia adalah 90. Okay. Cuba tengok segitiga yang kedua pula. Dia ada kecil sikit segitiga dalam dia. Ni je. Instead of yang besar ni. Okay.
So kita kira ada berapa segitiga kecil dekat dalam segitiga yang kedua ni. Kita bahagikan. Okey, ni padam dulu. So ni kita akan bahagikan kepada 4 supaya kita ada dapat segitiga yang kecil. Yang ni pun bagi 2. Yang ni pun kita akan bagi 2. Okey, so ada berapa segitiga kecil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Dan dia bagi tahu congruent. Congruent maksudnya luas dia sama. Segi 3 sama sisi ni. So luas ni pun 90. So macam mana nak tahu luas segitiga yang kecil ni? Untuk tahu luas segitiga yang kecil tu adalah 90 bahagi dengan total 9. So tinggal 10. Okey. So tinggal 10. Luas yang kecil ni. Luas yang kecil tu adalah 10. So soalan nak apa? Berapakah luas segi 4 sama bertanda R? So segi 4 sama bertanda R ni ada berapa yang kecil dalam dia? 1, 2, 3, 4. So untuk cari yang R ni adalah 10 darab 4. Sebab dia ada 4 yang kecil dalam dia. Sama dengan 40. So yang mana 40? B. So jawapan adalah B. Okey. Ni last lah cikgu terangkan. Yang lain yang kita tak sempat discuss, nanti boleh try out sendiri. Boleh minta tolong ibu ayah dekat rumah. Nanti cikgu akan bagi juga PDF file yang complete dengan jawapan untuk you all revise sebelum pertandingan sebenar minggu depan. Okay? So hopefully membantu sedikit session hari ni. InsyaAllah good luck for next week competition. Yang penting kita nak pengalaman untuk join Kangaroo Match ni. Dapat gold, silver, apa-apa award tu tak kisah. Itu bonus kalau dapat. Yang penting kita join. Dan sijil ni akan membantu untuk PAJSK punya markah. Okay. So good luck for next week. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.